Selamat datang ke saluran Gurau Gempa. Assalamualaikum Kak. Salam. Ah, Saya Hai. Saya nak sembang dengan Kak boleh Kak? Nak sembang apa tu? Saya dah lama dah minat pelakon macam Kak. Minat. Saya suka lah tengok Kak berlakon. Okey, cerita apa? Okay, Kak nak saya cerita yang lama ke cerita yang baru? Kalau awak betul minat, awak tahu daripada cerita baru sampai cerita lama. Maksudnya Kak nak jalan cerita baru ke cerita lama? Maksudnya saya nak mulakan pada mana? Itu Kalau apa? yang Playboy itu suamiku, Jebat. Salah. Hai. Salah. Salah. Betul lah Kak? Kan? Tunjukkan Playboy itu. Tundukkan Playboy itu saya lupa. Saya ni cepat pelupa. Ya. Akak tengah buat apa Kak? Saya ganggu lah. Saya ganggu tak apalah. Saya pergi dululah. Tak adalah ganggu. Tapi saya malu. Saya pun malu sebenarnya. Lepas tu macam Macam mana tu? Akak janganlah malu. Saya malu. Saya memang pemalu. Akak janganlah malu. Hai. Jangan malulah. Apa tu kalau awak malu boleh? Saya tak malu tak boleh? Lepas tu siapa yang nak malu? Siapa yang tak mau malu? Okey, apa kata saya malu, awak tak malu? Okey, boleh kalau macam tu saya okey je. Kau tengah pakai apa ni? Tak adalah kena perempuan biasalah jaga kulit. Okey. Laki So, sekarang akak, tak pakai jaga kulit kan? apa dia Kak? Laki sekarang pun dah banyak jaga kulit kan? Saya tak macam tu pun. Maknanya awak natural beauty lah. Saya jerawat pun ada tu jerawat. Nama awak apa? Nama saya ni ekor abang saya. Apa dia? Ni ekor abang saya. Saya saja je live pakai ekor abang saya. Nama saya Alif. Halif. Hai, nama akak? Nama saya Aminah. Aminah. Sekarang akak dah tak berlakon ke? Taklah. Sekarang tengah rest ke? Dah tak berlakon dah. Lepas tu akak buat apa jalan ni kak? Duduk rumah, kemas rumah, jaga anak. Akak dah kahwin? Dah cerai dah pun. Akak saya betul-betul minta maaf kalau saya sebab media sosial ni saya tak tahu sangat sebab saya ni saja je saya like kat akaun abang saya. Lepas tu macam tiba-tiba awak boleh tiba masuk dalam live saya? Saya main random je tadi kak sebab saya kata ni akak Ukasha ni zaman saya sebelum jadi cikgu. Ni sebelum tahu nama saya Ukasha. Bila saya kata nama saya Aminah, awak kata Aminah. tak, saya kan tak tahu nama betul Eka. Kadang-kadang kat TikTok ni ada yang nama Aisyah. Tiba-tiba masuk TikTok jadi I love you ke apa kan macam-macam tu lah. Jadi I cik Pak Ya kan macam-macam tu lah. Sebab saya tengok akak sebelum saya jadi cikgu dulu. Awak cikgu ke? Abang saya yang selalu live. Saya cikgu pendidikan jasmani. Awak cikgu lah. Sekarang saya cikgu tengah cuti kau. Saya ada cuti Cikgu kat sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Baling dekat Kedah. Asalnya saya duduk Kepung. Oh ya ke? Duduk Kepung, saya pindah. Saya dulu sebab saya praktikal dekat Penang. Saya dapat praktikal dekat Penang, High School Bukit Mentajam. Lepas tu saya dapat yang betul-betul saya kerja dekat Sekolah Kebangsaan Baling. Dekat Kedah lah? Dekat Kedah, dekat Baling. Macam itulah, boleh lah, alhamdulillah. Sebab dulu saya cita-cita nak jadi polis kak. Tiba-tiba dah dapat jadi cikgu pun, alhamdulillah dah. Nak jadi polis Saya minat polis kak, daripada dulu lagi. Ya, lepas tu kenapa tak teruskan? Saya lari bidang lah kak. Saya kalau cerita bab polis, saya sedih sikit lah. Kenapa sedih pula? Akak boleh jadi, saya boleh curhat kat akak Silakan. Tak boleh kak, saya sikit-sikit kat akak Cerita dia macam ni kak. Saya daripada kecil kalau ada cikgu ke mak saya tanya nak jadi apa,
saya memang nak jadi polis. Lepas tu nak jadikan cerita masa saya jarah. Ada lagu sedih. Awak sedih ke? Dia tak boleh jarah. Okey. Nak dijadikan cerita masa saya nak masuk polis tu, saya ada kenal dengan seorang perempuan ni. Dia cakap dia nak korbankan apa sahaja, segala bisnes dia untuk saya. Lepas tu dia apa kak? Okey tak? Astaghfirullahaladzim. Lepas tu Awak main Akak nampak muka saya tengah main ke? Ramai orang kata awak main ni. Akak tahu kan kalau akak sebagai artis, orang akan mengapi-apikan, betul? Okay, so saya ditinggalkan dan saya dekat 2 bulan saya tak balik rumah sebab saya tak pergi polis tu. Dan mak saya kecewa dan saya usaha lagi. Saya masuk Politeknik Sultanah Bahiyah dekat Kulim. Saya ambil sains sukan dan saya sambung degree dekat UiTM Machang, Kelantan. Dan alhamdulillah. Macam Kelantan. Mana awak kenal pakcik saya? Pakcik akak nama apa? Datuk Jazlan tu. Cuba tanya Datuk Jazman. Kenal Bukan apa? Jazman, Jazlan. Jazlan, minta maaf. Okay, saya pun dah lupa sebab saya dah tinggal UiTM Machang dah lebih kurang dalam 4 tahun. So akak cuba tanya dia kenal tak Alif Syazwan yang selalu main hoki. Cuba tanya dia. Selalu main apa? Main hoki. Hoki. Yes, saya main hoki. Tapi setahu saya pakcik saya tak main hoki. Tak, saya selalu baik. Dia kenal saya kak dekat UiTM Machang. Pakcik saya ni di politik. Dia menteri. Mana dia punya Akak yang mana satu pakcik akak jap? Datuk Jazlan, Datuk Seri Jazlan. Oh. Sorry kak, yang tu saya tak kenal. Saya ingatkan lecturer yang nama Jazlan Ghazali tu. Yang tu saya kenal. Lepas tu habis ni saya dekat UiTM Machang, saya sambung master dekat IPG Maktab Perguruan Sungai Petani. Dan sebab itulah saya dapat area sini dan saya minta juga sebab saya nak jaga mak saya kan. Bagusnya. Itulah. Kita nak jaga mak. Belum kahwin ke? Kita dah kahwin dah? Saya belum kahwin kak dan saya kalau akak pernah saya pernah Kenapa? kahwin kak. Saya pernah juga. Dah cerai lah. Tak jodoh dah tu maksudnya. Jodoh tak panjang. Jodoh tak panjang. Tak, masa tu tak ada apalah kak. Kita lupakanlah kisah ni. By the way, setelah sekarang akak tak ada macam syuting cerita apa-apa ke? Saya tengah shoot baru habis baru balik pada set. Ada orang nak naik kak? Saya nak accept ke? Apa dia? Akak selesa ke kalau ada orang nak naik ni? Akak nama macam dah selesa berbual dengan saya kak? Saya mendengar awak punya luahan hati. Cakap kat celik jangan kata macam takut akak tak selesa. Meluahkan perasaan. Saya banyak jadi saya nak luar kak. Tapi awak tak rasa pelik ke meluahkan perasaan baru kenal ambil tak kenal? Bagi saya akak pun dah tua dah. So saya ni tua? akak 30 lebih kan? Patut tua? Yelah dah nak masuk 40 siri dah. Hello, saya baru 32. Jauh lagi nak masuk 40. Amboi. Sekejap, saya tanya ChatGPT. Ya, tanya. Akak Ukashah Sendros yang pelakon tu umur berapa Ya. Awak dah menghancurkan hati saya ni. 34 tahun akak.
Apa 32? 33. Belum lagi birthday saya. Tapi yelah akak dah tua daripada saya lah maksudnya. Saya baru 22 kak. Jangan cakap tua. Lepas tu? Cakap lah. Sedang-sedang. Tapi saya sebab akak dah 30 siri. So saya anggap lah akak ni macam kakak-kakak. Macam tu lah. Kalau anggap macam kakak-kakak, saya boleh terima. Tapi cakap tua tu, saya bukan apalah, saya menerima. Memang kita menua. Tapi saya minta maaf kan kalau akak terasa saya minta maaf tau. Kurang je. Tapi by the way, umur je akak nak macam 30 siri. Tapi akak nampak macam 20 something akak. Tadi baru cakap 40. Mana satu hang ni Amboi, pandai mengayat ni. Mana dia kak, saya memang bukan kalau saya salah saya minta maaf je lah. Tak maaf je lah. Lepas tu saya dah kena buat apa kak? Akak tak ada job lebih-lebih kak? Saya rasa macam saya nak berlakon kak, boleh ke? Apalah, audition. Casting. Kalau audition kat mana kak? Tengoklah pada awak kena usahalah cari siapa yang tengah buat audition, casting call. Awak nak ke berlakon? Itu hari saya dah dapat dah dekat JB dengan Datuk Farid Kamil semua. Lepas tu yang tak jadi. Lepas tu Datuk Farid Kamil? Saya baru habis shoot dengan dia. Tak ada projek macam tu? ada cerita. Ya betul-betul. Yang ni je saya tunjuk kakak. Lepas tu ada satu filem lagi saya tak pergi. Filem? Ni macam keluar kat wayang tu orang panggil apa? Ni dengan Desi Mirza semua. Pelakon tambahan. Saya 28 skrip panjang nak mampus tu. 28 itu betul saya kata lah apa cerita ni saya punya 28 ni. Power lah kira awak ni. Lepas tu ni nak keluar cerita baru juga tapi saya tak pergi. Uyo. Saya ada poster awak tapi awak tak pergi. Sebab saya tak boleh tinggal mak saya kak. Allah, macam mana ni? Nak teruskan kita punya apa orang kata impian dan cita-cita ni? Bukan AI kan. Ni abang tu yang edit kan. Betul-betul. Sumpah lillahi demi Allah. Dia takkan boleh edit kalau kita tak terima job tu. Yelah. Dia orang edit untuk saya nampak. Saya kasi nak tunjuk chat pula. Nampak? Saya tak cakap tak boleh. Saya tak lepas pergi. Betul. Saya tak tipu lah kak. Akak nampak muka saya macam penipu kak. Tak tahu awak penipu pun. Awak kaya rasa awak penipu. Tak adalah dia orang ni akak. Saya pun tak tahu. Tapi akak nak tanya. Akak jadi artis best akak? Jadi artis best ke tak? Penat. Dia penat. Dia nampak macam gah. Tapi penat. Tapi akak boleh kongsi tak? Akak pernah tak berlakon dalam cerita-cerita hantu kak? Yang benda yang ada menyeramkan kak? Maksudnya tiba-tiba ada hantu betul-betul kacau ke ada kak? So far alhamdulillah tak ada sebab kita shoot kan ramai kru-kru. So tak ada lah nak ke arah mistik-mistik tu. Melainkan kalau kita duduk seorang-seorang bila tidur nak tengah tunggu scene ke apa ke tertindih ke, itu biasalah kan. Tak berlakon pun kita kena tindih juga. Faham. So sekarang ni akak memang tengah on shoot lah. Maksudnya ni cuti ke apa kak? Taklah, baru habis syuting. Yang tu yang tengah buat apa? Fashion. Lintah apa akak pakai tu? Lintah ni untuk sedut darah kotor. Oh, faham. Akak tak nak beli ADV kah? Apa dia? Akak tak nak beli motor ADV kah? Motor? Awak ni betul. Kejap kak, kejap. Saya ras dong kak. Ni. Apa kak? Kau mengajar aku kan sebenarnya? Tak ada kak. Saya kak macam saya ni bila dah kenal kak ni buat macam member kak. Macam tu lah. Apa member awak? Tak, macam saya kenal saya macam cakap je kak macam tu. Akak tak nak pergi ride kak? Akak tak minat ride kak? Takutlah naik motor-motor ni. Kalau akak tak naik motor, akak suka naik apa kak? Kereta? Suka naik kuda. Kuda tu saya dah belajar dah kak. Tapi dia marah kuda tu. Dia orang kata kuda ni boleh baca perasaan kita, betul lah?
Sebab dia tahu awak tak apa nak tu kot. Tu pasal dia tak suka tu. Tak. Saya naik kuda tu memang duduk kat tempat tu je, kat aneka kat rumah saya ni. Yang kita letak duit shilling tu. Mungkin tak larat kot dia nak angkat tu sebab awak besar sangat. Agak-agak Kak. Berat saya 59 dan sadu. 59? Saya 59 dan sadu Kak. Wow. Saya main gym. Ya ke? Yelah, kalau pergi kat sekolah, saya kan ambil saya suka. So, Satu je saya nak minta. Betul awak nari ular? Kak, itu abang saya Kak. Tak, saya tak kisah. Abang tak abang. Awak nari ular. Apa cerita Kak jadi garang Memang. Nama lagi kakak kan? Okey, akak buat 3 muka cute. Tak nak. Cepat dulu buat ular dulu. Okey, 3 muka cute dulu. Ular dulu. Cak kapur ular lidi. Cepatlah. Apa cerita dia? Budak-budak kau buat apa guys? Okey, kita kalau macam tu kita fikir. Fikir boleh ular. Tak nak buat dulu. Lepas tu bawa fikir. Bawa fikir kemudian. Okey, akak nak tengok yang ular macam mana dia. Dia ada ular Spiderman, dia ada ular pisang, dia ada ular kuda. Apa yang paling famous? Okey, akak cuba sebab kawan lain semua kena bayar Kak. Dekat akak ni sebab akak ni seorang pelakon yang cantik, muda. Sekejap. Dia pelakon ke palatkun? Akak pelakon. Itulah tadi dengar macam palatkun. Tak, akak pelakon, cantik, kakak-kakak, muda. So saya kat akak je saya belanja Kak. Okey, akak boleh pilih. Dia ada Spiderman, dia ada pisang, dia ada kuda. Okey, buat paling yang awak power. Akak minat kuda betul? Janganlah panggil akak. Saya muda lagi lah. Akak lah. Hormat Kak, saya baru berdua Kak. Tak kisah. Saya adik. Apa nama TikTok Kak ni? Daryl Ukashah Hasan Ros. So kita panggil Daryl, akak Daryl boleh Betul-betul lah. Okay, you nak buat apa you? Aku geli lah babi. Akak. Babi? Tak, minta maaf Kak. Minta maaf. Okay. So, akak, saya nak akak pilih akak nak kuda ke, Spiderman ke pisang? Kurang. Spiderman kuda. Spiderman ke kuda ke pisang? Mana satu tolong? Tapi akak ni nak kuda guys. Sekejap saya nak tanya lain. Spiderman Spiderman dia kena ambil masa lama sikit boleh Tak. Okay, sebelum tu akak tunggu dulu kedatangan dia boleh? Okay, saya bagi akak dengar lagu ni dulu, okey? Bismillah. Udah ngantuk. Mama, tak duka, meda tidur ke mama ya? Ya mama, aduh dah sedap memang. Meda akak Ukashah sendiri mama. Hello guys, welcome to my Pluto nah. Hello orang Malaysia. I hope you happy and you enjoy nah. Because I have one performance to you for the dance. Mama sudah ke mama, meda tidur ke mama. DJ Pat right now. Hello everybody, put your hands up right now. I call my Spider-Man. I hope you enjoy. Everybody put your hands up right now.
everybody. I hope you enjoy. Right now, I have promotion today. 2 bottle 2,000 baht. 3 bottle 3,000 baht. Let's go everybody put your hands up right now. Akak, dalam hidup ni kadang-kadang kita tak boleh leka kan. Kita ni kadang-kadang dalam hidup ni kak, bila kita leka kak, dunia ni cepat masa sekarang kita berlaku. Masa Cuk. Tadi tu apa? Saya tak tahu. Saya tengah tak tahu. Tadi tu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Hah? Sekejap. Tadi orang lain Kejap. Tak, tadi siapa kat sini kak? Tadi siapa kat sini? Tadi yang Spiderman tu siapa? Bukan saya. Ha? Bukan saya. Cepatnya. Ha? Bukan saya. Shh, hai. Miki, don't. Miki. Shh. Hai. Akak. Sebab tu saya cakap akak kasi nampak macam akak ni lalai. Akak dalam hidup kita ni kita tak boleh lalai kak. Awak okey tak? Masa berjalan dengan cepat kak. Saya okey je kak. Kenapa kak? Saya lalai. Yelah kak. Sebab akak, saya tengah bercakap dengan akak tapi akak fokus kat benda lain. Dan saya nampak kat situ akak sangat lalai lah. Awak main fuck saya ni. Sekejap kak, saya cuba tengok kat tepi ni ada siapa Boleh? Hey! Dia pula lalai ke kita. Akak tahu lagu ni? Sekejap, saya tengok sekejap Boleh kak, saya tengok sekejap? Lepas tu tiba cakap saya lalai. Tak, saya tengok sekejap. Jangan diseru. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku ni dah penuh santan. Hidup ni kadang-kadang bila benda yang melalaikan kita ni, kita sangat cepat lah. Bila benda yang melalaikan kita ni adalah sangat cepat. Awak punya confidence level tinggi Kalau tak confident level tinggi, saya takkan ke mana lah. Apa yang saya belajar dalam kehidupan,
confident level kita, siapa yang nak menentukan diri kita sendiri. Kalau saya tak ada confident diri, saya tak makan, saya tak dapat jaga marah saya tak ada hobi saya tak dapat nak buat apa-apa. Sebenarnya ni saya rasa Sekejap. Saya confused ni. Sekejap awak sedih, kejap-kejap awak gelap, lepas tu kejap awak jadi nari. Awak mana satu sebenarnya? Awak spek personality ke macam mana ni? Awak ni lalai saya rasa ni. saya tak lalai kan. Apa kata awak betul kan? Saya rasa ada benda yang... Yelah, apa kata awak tunggu saya pula? Tiba. Jap. Akak pernah tengok Selena Gomez? Siapa? Selena Gomez. Selena Gomez? Pama, ada satu kamera si dalam kuih Omar. Pama lah ya? Tak, ada member saya masuk. Saya boleh cakap siam kat sikit-sikit. Wow. Kun sabai di mai ka? Sama, may dala si dalam kuih oh. Alay? Alay, pai ma, makina. Alay na ka? Alay. Kam, Pluto na.แล้วมาว่าสบายดีมาแล้วสุสีวงตามมาไม่ได้ยอ Sui mak. สวยมาก Aroy mak lagi le. ๆสวยมากๆ bukanอะไรbukan สวยมากสวยมาก Sui mak tu ๆทั้งรักเธอ Jan rata. สบายดีไหม Sabai di mai. ทั้งมาไม่ได้สิบเราคุยมาไหมทั้งมาไม่ได้หรอข้ามเนี่ยนะ Aku อันนี้จะมาที่สิบเราอย่ามาที่เด็ทั้งมาไม่ได้หรอทั้งมาได้หรอเอ้ยรู้ยังมาที่ไหนมาที่สิบได้ apa dengan dia ni? Tak faham lah. อันนู้นเลยมาทิ้งมาไม่ได้หรอมาขับมาได้หรอสิบได้ยัง Aku orang Thailand pun tak faham apa dia cakap. ทั้งมาไม่ได้สิบเรามาภายในหรอกนะเดี๋ยวมาทำได้ไหมดีอ่ะสิบเรามากระชากในรถอะไรแบบ The special one is the one, the big one. Wait now. I have one to you. I have one performance to you. You wait meนะ Apa pening ni. โอ้ยสบายมาอะไรสัปดาห์ได้เลยตั้งเที่ยวไหมสบายดีไหมอุ้ยสามารถมาแล้วสามารถไปได้เลยเหรอเย่ไปไม่ได้เลยทำไง Today we want promotion 2,000 baht for one bottle 3,000 baht for 3 bottle Let's go everybody put join right now Welcome orang Malaysia Oh my god. Halo, Assalamualaikum. Hai Kak. Astagfirullahaladzim. Awak ni talented lah. Baru saya faham. Okay, now saya dah faham dah. Tadi saya kurang faham. Now saya dah faham dah. Awak sebenarnya in character. Akak sihat? Akak dah makan dah? Aku berapa Akak, dah? kalau akak syuting kan sekarang, siapa yang saya belajar Kak? Macam saya adalah saya sukan kan. Banyak orang kita sekarang kena sakit jantung, 3 serangkai. Tapi akak syuting kan akak boleh tambat. Banyakkanlah minum air masak. Okay? Akak stay safe, jaga diri elok. Abang Pinako, thank you Abang Pinako. Semoga murah rezekinya. Abang Zakor, thank you. So, nama saya sebenarnya, nama saya orang panggil saya Ryan lah. Sebenarnya tadi saya tipu akak je. Tahu. Terima kasih lah kerana perjumpaan yang pertama dah menipu. Tak adalah Kak, saya bukan penipu sebenarnya. Akak tahu kan, menipu ni sebenarnya ada 2 benda. Menipu untuk kebaikan, menipu Apa untuk... kebaikannya? Okay Kak, contohnya apa yang saya belajar, kalau rumah tangga,
kalau benda tu kita tak patut bagi tahu, jangan bagi tahu kalau boleh menjatuhkan rumah tangga kita. Maksudnya tak payahlah kita bagi tahu benda yang betul. Maksudnya contoh kejahatan Apa tadi. tu pasal rumah tangga ni? Akak sebab saya pernah lalui kak? Sudahlah kau. Akak saya pernah lalui kak? Aku tak percaya. Akak, kalau anak kita akak nak cari jodoh yang baik-baik, akak cari orang baling. Abang Is, terima kasih. Baling tu awak lah kan? Abang FY, akak nampak tak nama Zifly tadi kak? Ha? Akak nampak tak nama Zifly? Hari ni akak tak biar tidur, akak teman saya sampai pukul 3. Akak tunggulah. Ini saya tunjuk ke akak. Tunggu. Abang FY, terima kasih. Abang FY, terima kasih banyak-banyak. Akak tunggu. Pakai spek tak? Pakai spek. Takut tengah pecah. Akak pakai spek tak? Pakai spek. Takut nanti akak pakai lagi. Pakai spek. Pakai spek? Ini saya nak akak ni. Saya tak pergi mana dah kak? Pakai Okay, spek. tunggu. Kadang-kadang kita kena tunjuk juga kak. Ya, cek spek jap. Cek spek jap. Pakai spek kak. Pakai spek pun kak. Tak. Ready kak? Pakai spek kak. Takut mata lagi. Okay. Pakai ready kak? Ready. Akak pakai spek dah. Okay. Ya. Alright, let's go everybody put your hands up right now. I hope you're happy today with the DJ Reina. Mi từng mà mang hơi thông mi. Hello everybody put your hands up. We have a special guest. Abang Pinako. We have a special guest, Ukasha Sendros, my brother FY, and my special guest Abang Pinako. Thank you for the support, guys. Let's go, everybody put your hands up. Ukasha, sang ma, meda sip dah kuma, meda sip dah na. Sang ma, meda sip dah today. We have promotion ah. 2 bottle 2,000 baht, 1 shot 3,000 baht nah. If you know you got a counter and you enjoy, I hope you happy. Clap your hand. Everybody put your hands up. Mama, let's go. Kamera, let's go. Bye. Everybody put your hands up. Let's go. Everybody. Bye. Akak boleh tak okey je? Akak nak lagu yang macam mana? Tak. Saya terhibur. Ya, akak nak ajak saya rasa akak kena layan lagu macam ni sebab saya tengok akak macam dah sakit dah. Macam sakit kan? Akak kalau sakit perut sama, kita pun sakit perut kak, tapi dunia saya dah berbeza dah. Sakit perut kan? Okay. Hello guys, Assalamualaikum. Hello. Okay, anda bersama saya DJ Ryan. Yang di hati akak Ukasha, yang dah pergi tolong jangan kembali. Yang nak datang tolong berhati-hati. Yang di hati tolong jangan pergi nah. Okay, everybody, do a hand up. I hope you enjoy nah. Kepada akak Ukasha, orang baru takkan sama dengan orang lama. Orang lama takkan sama dengan orang baru. Ingat, kalau kita ajar dengan kemewahan, maka kita akan ditinggalkan dengan kemewahan. Jangan pernah kongkong seseorang itu. Kalau dia nak pergi, biarkan dia pergi. Sambutlah orang yang baru mari. Let's go! Join up with DJ Ryan. Jangan sayang. Okay, jangan fikirkan masalah. Let's go enjoy. Pakai spek. Tengah pecah ni.
okey tak okey kak? Okey, tengah terhibur tengok awak benar. Okey. Akak, jangan risau kak. Akak nak kata-kata semangat ke macam mana kak? Macam mana? Akak nak kata-kata semangat ke macam ni? Boleh juga. Cuba bagi kata-kata semangat sikit. Nak dengar juga. Sabar kak. Saya ni bukan seorang yang hero. Tapi saya akan cuba menjadi yang terbaik untuk akak Ukasha Sendros. Yalah. Jadilah. Terbaik. Cepat. Dia tak boleh jadi orang yang macam akak nak. Cuma, insyaAllah saya akan cuba yang terbaik. Okay? Akak jangan sedih-sedih kak. Dalam hidup ni kadang-kadang kalau kita raya sedih ni, tak pergi mana pun kita. Betul lah tu. Okay? Akak tunggu kejap, okay? Walaupun saya tak dapat menjaga akak, tapi saya dapat jadi yang macam akak nak. InsyaAllah kak. Sabar kak? Tak dapat apa? Kalau saya, walaupun saya tak dapat jadi macam yang mana akak nak, okay? InsyaAllah saya akan cuba jadi yang sebaik mungkin. Walaupun saya tak kuat untuk menjaga akak, tapi sekurang-kurangnya saya cuba untuk menjadi Superman untuk melindungi akak. Okey. Okey, tunggu. 5 minit jap. Boleh kak? Cepat. Komen. Kakak suka lagu yang macam mana kak? Relax, tenang-tenang. Terpulang saya. Kalau terpulang saya ada satu lagu untuk akak. Okay? Akak tunggu kejap kak. Sebab anak buah saya sudah buka DDN Friend. Lagu playlist saya semua kat bawah ni. Korang ajar punya anak buah. Korang sudah buka lagu ni. Awak ni kelakar juga Tak adalah kak. Biasa-biasa je kak. Saya tak kelakar pun. Pakai je. Dah kak. Kak saya rasa akak boleh tahu lagu ni. You're in the mix with DJ Yeah. Akan lagu yang macam mana? Abang Binaku, terima kasih Akan lagu yang macam mana? Apa-apa je. Apa-apa je kak. Saya rasa akak kena masuk dunia Taibit lah kak. Dunia Taibit ni dia sangat seronok kak. Dan dia agak sedap kak. Kan sekarang kan tengah trend dugem. Dugem tu bukan passion saya kak. Sama lah saja je tanya. Saya bukan passion saya kak. Saya suka nari atau gege. Abang Mr. Boss. Jump baby. Tangan mah sudah kembali berarti aku yo. Hai, awai mama na. Ayo yo enjoy dah. Mama sudah kembali berarti aku yo apa yo? Okey. Akan nak tengok yang special untuk akak. Abang double nanti. Abang nak akan special untuk akak. Thank you Alaminda. The last one untuk akak. Okey, tak ada kat orang lain, tak ada. Untuk akak je. Okey. Boleh kah? Akak hargai. Akak tak pernah lupa saya kak. Tak. Hari ni saya tak pernah tunjuk dekat siapa-siapa kak. Tapi akak seorang dia yang dalam seumur hidup saya, saya teringin nak live dengan akak dan saya dapat benda tu. Ayat manis. Nanti saya bagi tahu orang kampung saya dah live kat Ukasha Sendros. Okey? Mama Hot. Kita dah live dengan Mama Hot guys. Okey, akak tunggu je hilang kejap. Thank akak you for the train. Okey. Aduh, mana lagu aku yang sedap Kejap kah? Akak boleh sabar kan? Sabar. Dah lama dah sabar. Terima kasih Haji. Jangan saya tahu akak dah lama sabar. Tapi dengan saya akak jangan hilang sabar, okey? InsyaAllah. Wow, dapat flowers. Thank you, Fin. Mama Hot dapat flower lah. Lagi. Alamak. Fin. Nak. Lagu apa tu ya? Wow, what is this? What is this? This is a gift. Sekejap kak, saya memang lagu tu kat bawah-bawah ni Dah? Dah kak? Bismillahirrahmanirrahim. Manalah lagu tu ya Allah? Mana lagu aku tu? Oh, thank you Muhammad Dalip for this. Ya kak, akak layan dulu kak. Saya akan datang semula apabila aku terima kasih.
Sarawak 没有黑社会，沙湾行人人民很多，沙湾行人人民很多，沙湾没有黑社会，沙湾没有黑社会，沙湾没有黑社会。Ya, okey kan? Okey. Akak saya tahu akak patah hati, so akak layan je lagu ni. Mana awak tahu saya patah hati? Saya tengok muka akak pun dah tahu. Tak, saya tengah kagum dengan awak punya tarian ni sebab saya tak Jangan kagum Tengok. sangat akak. Ha? Okey. Kepada akak Ukasha, kalau patah hati tangannya di atas, okey? Kalau patah hati tangannya di atas, okey? Patah hati atau tak patah hati? Tak patah hati. Kalau tak patah hati tak apa. Yang pergi biarkan pergi. Sekejap. Ada satu soalan, boleh tak? Tanyalah kak. Berapa banyak kostum awak ada? Oh my god, jangan tanya benda-benda macam tu. I have a lot of costume. Oh. Okay? Don't ask me like that. I don't like. Okay? Kan tadi kita pergi buat pakar ke mana? Ha? Abang Azri, terima kasih Abang Azri. Jangan tanya macam tu kat saya tak suka. Okay, sorry. Saya tanya orang tak apa, saya ni kalau bagan saya tak boleh kak? Okay, sorry. Okay kak, relax, tenang. Let's go kak. Aku juga lah kena relax. Okay, kali ni okay. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Aku mencintai. Mesti akak pernah mencintai seseorang sampai mati kan? Tapi dikerja habis-habisan, betul? Ingat, perpisahan itu bukan menandakan keburukan, tapi untuk mencari ataupun untuk menggantikan dengan yang lebih baik, insyaAllah. Kadang-kadang dunia cinta ni tak baik sangat, tapi dunia enjoy tu yang akak pernah dengar berapa kali maafkan aku sayang, mesti dah banyak kali, betul? Kalau dia seorang yang baik, dia tak akan ulang-ulangi lagi. Dengarlah lagu ini dengan penuh hati dan kasih sayang diriku. Tak memilihmu. Kadang-kadang bukan dia tak memilih kamu, dia ada yang lebih elok daripada kamu. Spek kerengga punya halaman. Chance right now. Aku tak bagai cinta dan isteri boy. Aku mencintai. Jangan percaya sangatlah. Aku mencintai tu. Kadang-kadang guys, perempuan cakap dia sayang kita, tapi sebenarnya tidak. Kalau cakap dia tidur, jangan percaya. Yang ada location pun boleh duduk kat bilik goyang ke? Akak, jangan sedih. InsyaAllah kebahagiaan akan datang untuk akak, okay? Jaga diri kak, jaga makan minum, jaga solat. I love you. Stres, jangan mikirkan masalah, sebab masalah akan ada setiap kali kita kehidupan. Okey? Berserah, doa, usaha, tawakal. InsyaAllah benda itu akan menjadi yang terbaik. Kalau kita
ada salah, kita minta maaf. Okey? Faham? Masalah tak boleh diselesaikan dengan cara yang tidak betul. Cara enjoy, cara pergi sana sini bukan. Tapi berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akak, dekat orang lain saya tak pernah macam ni kak. Tapi dekat akak saya bertenaga macam ni kak. Akak memang sempoi. Akak, mungkin ini hari pertama yang kita live dan hari terakhir. Kau nampak bunga saya dapat kak? Kau nampak bunga saya dapat? Kau nampak? Akak dah tahu? Haish. Bahaya. Akak dah tahu belum? DJ Fikri. Dia kata dia sayang kak. Tapi kalau sayang, wujudnya orang ketiga. Betul? Akak Syah Aliyah, terima kasih. Akak, kalau akak terluka, marilah kita ke dunia Thailand. Suzy Wong akak tu. Dunia kita bukan dunia sedih. Sedih ni bila-bila pun sedih. Kalau kita layan sedih ni, sampai mati pun sedih. Hidup ada dua perasaan, sedih dan gembira. Akak nak pilih mana? Jawab. Gembira. Ya, gembira. Ikut saya kak, saya tak pernah sedih. In Thailand, mama sudah aku mai sudah aku mama ya. Thang mama dari sudah mah. Sabai dulu mama ya, tamang lah. Liao so tomo ya. Hangguan lah le. Lisau tomo ya. Bye 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 bye. Akak dah gembira? Ha? Akak dah gembira dah? Apa dia? Akak dah gembira dah? Apa dia? Akak dah gembira ke? Gembira? Yes. Sangat. Itulah tugas saya. Kelakar. Itulah tugas saya. Datang menggembirakan orang, tapi kalau hati saya tak tahu siapa yang nak gembirakan. Awak kata awak bawa je nasihat orang suruh gembira. Tapi kak, tipulah kalau hidup kita tak sedih. Tak ada. Kita kadang-kadang ada je sedih tu. Cuma saya tak tahulah, saya mungkin ikut bapak saya kot. Susah nak cakap sedih tu kat orang. Tapi happy saya suka kongsi. Tapi akak apa-apa pun, pantaklah dia happy. Kalau tak happy, kita enjoy juga. Okay? Akak suka warna pink. Suka warna pink. Putih? Kalau putih pink? Akak suka yang macho? Suka yang macho macam ala-ala gangster bodyguard nak? Macam brown. Brown. Maybe I can try this one costume. I can show to you, okay? Let's go! Orang dia tak pernah happy macam ni. Maroon.
Okay. So maybe I cannot show you to all my costume. Maybe next time. Wait now. You can wait for something. So you want wait or I bring you to God to take something. Kan. Bring. Kejap aku ingat tak penat ke babi. Aku nak ni jap. Minum air Babi jap. tu saya. Saya tak babi kakak. Jangan risau. Apa bapak tak tidur lagi ni? Macam mana tak naik darah tinggi? Dan sekarang tak tidur lagi. Sekejap. Si minum air je kak. Akak suka. Akak dah gatal akak lantai barang ni. Akak suka tak benda-benda yang macam Thai tea, ice lemon tea? Akak, aku bagi alamat kak, saya post kat akak, saya banyak lah. Kejap. Sebab saya dekat dengan Thailand kak. Oh ya? Awak stay mana? Baling. Saya stay dekat Baling, tapi sebab saya mengajar kat Baling kan. Kejap, takkan saya nak gerak mak saya. Mak saya letak mana barang saya tu Kejap. Mak saya letak kat mana? Dia ada Thai tea dengan ice lemon tea, sangat sedap kak. Kalau kat 7E tak tahu kan, 7E Thai. Kalau awak tunjuk sekarang bukan saya boleh minum pun. Tak, saya hantar kat akak lah. Akak kan artis. Dulu macam mana awak nak hantar kat saya? Akak bagi alamat je, saya post. Kejap. Tak rosak ke? Tak, akak tengok dulu macam mana. Akak diam je Awak suruh apa saya diam dulu? Mak, Apa awak suruh saya diam dulu? mak saya. Mak. Ya, Mak adik punya Thai tea dengan lemon tea tu kat mana? dalam malang. Dalam balang kat mana mak? Sudu tu. Mana? Balang mana? Dia mak aku tidur. Bye mak, Assalamualaikum. Tidur dulu. Okay. Mak saya cakap dalam balang. Saya akan tunjuk okey. Sedap. Sebab saya favourite saya lah. Balang mana ni mak? Kejap kan? Mak saya cakap dalam balang. Saya jumpa balang. Where is my balang? Balang kat mana? Dia tanya mak balik. Mak saya tengah tidur kesian dia. Yelah, dah setengah lah ni. Tanya balang time-time ni. Dia tak sampai hati nak gerak mak saya tau. Sebab mak saya ni baik sangat dengan saya. Mak saya, Mak mana jahat? Tak pernah lagi dengar mak jahat. mak dalam cerita Cina tu, hentikan. Omong kosong. Pernah tengok cerita drama Cina kat TikTok tu? Pelik lah dia ni. Ya, akak kena jadi best friend saya. Kak, kita belah sekali kat macam ni. Saya jarang lah dapat orang macam ni kak. Lek kak. Yelah tu. Semua cakap sini awak memang macam ni dengan semua orang. Astaghfirullahalazim. Okay, saya cakap dengan akak. Orang fitnah kita, dia kena minta maaf dengan kita tau. Betul? Betul? Dia orang pun suka lah tengok saya dengan akak. Ni kak saya jumpa depan mata je. Okay ni. Ni kak ni Thai tea. Ni Thai tea. Kalau akak pergi Thailand, ini Thai tea. Ini ice lemon tea. Dia sama macam yang 7-Eleven punya Thai tea tu ke? Sama dengan 7-Eleven punya Thai tea yang dalam dalam 7E tu. Dengan yang ni pun sama macam kita order. Sedap gila kak saya cakap kak. Kalau akak nak, akak bagi je tahu saya. Saya sambil dia pergi Thailand besok. Nak. Hi, thank you Alif Haikal for the hair. Thank you. Kak, boleh tak saya minta satu kak? Saya cakap kakak, saya cerita kakak sikit lah. Boleh saya luahkan boleh Saya dalam hidup saya selama 22 tahun saya hidup, saya teringin nak friend dengan seorang je, Akak Ukasha je, artis. Orang saya tak pernah, macam Zizan Razak ke saya tak nak friend pun. Pasal artis lain saya tak nak pun. Tapi kalau dengan Akak Ukasha, saya macam wow. Akak, boleh tak kak? Saya tanya je, kalau tak boleh, it's okay. Saya faham je akak nak menjaga following akak yang 78 tu kan. Hah? 78? Yelah akak follow orang 78 je. So saya nak lah macam tergolong dalam 7 bawah pada 80, tergolong Ryan F yang budak kampung yang Tapi saya tak tahu awak punya TikTok. nanti berumur ni aku ni akulah. Tak boleh tak saya lah ni. Saya. Tak, maksud saya awak nak suruh saya follow awak kan? Dia lah macam saya tak tahu awak punya TikTok punya nama. Inilah TikTok saya. Mana tak ada tulis situ pun nama. Tak apa kak, saya faham cara menolak dengan lembut. Okey je kak, tak ada masalah.
Ya Allah ya Tuhanku. Dia ni. Faham tak? Tak apa, kalau akak tak nak follow, tak apa. Biar je saya follow akak. Tapi akak jangan follow back pun, saya okey je. Biar je saya follow akak. Biar je saya follow. Biar je saya follow akak. Dia ni guilt tripnya. Ya okey je. 79 dah ke? Biar je saya following kat akak tu, tak ada masalah pun. Dia macam kehidupan kak. Lama kelamaan kalau orang rasa macam orang nak sangat betul lama Kak, kelamaan. sekarang ni aku baru je live dengan kau. Lepas tu kau suruh aku follow kau. Lepas tu aku bertanya nama kau apa. Kau tak nak beritahu. Lepas tu kau buat cerita sedih. Hentikan guru. Nama apa? Hentikan guru. Tak pernah tengok cerita tu. Tengah-tengah marah dia cakap hentikan guru. Ya Allah, tolonglah. Akak ni tak Saya boleh. ni bukan Gen Z, faham tak? Saya Gen Z, saya umur 22 kak. Habis tu? Kalau akak 33 tu biasa 3-4 tahun je. Alamak. Tua pula kau. Tak tua. Tua. Kau tua dah. Dia tahu dia suruh follow. Kau nak kawan baik, nak jadi kawan. Lepas tu tiba-tiba orang tanya apa dia punya tu. Lepas tu dia tanya jawab. Lepas tu orang cakap macam tu. Lepas tu dia cakap macam tu. Lepas tu dia macam ni. Lepas tu dia kata macam tu. Lepas tu dia kata macam tu. Lepas tu dia kata macam tu. Okay, TikTok saya nama saya Ryan. Ryan kak. Kakak boleh panggil saya Ryan. Ya masalah banyak nama Ryan. Ryan apa? Ni yang aku tengah live dengan kau ni lah. Kau tekan je lah muka aku tu. Lepas tu naik lah. Tu. Kau aku? Akak, saya bukan cakap dengan akak tau. Saya ajar diorang ni macam mana nak follow saya. Sebab saya lagi sikit nak kejar Awak akak. suruh saya follow awak. Awak tak suruh pun budak-budak ni follow awak. Ya awak aku dengan aku kenapa? Mari sini aku tekan muka kau. Aduh. Kita apa nak kena. Dia follow I. Dia follow back. Dah. Kan senang cakap macam tu daripada ku hajar macam tu. You want water this? What is that? This is ice lemon tea you. You want? I want Thai tea. Nanti mangkuk Ayu ni aku tengah bancuh hotel lemon tea ni. Mangkuk ayun kan aku? Bantu akak kena faham. Saya ni duduk kat rumah memang gaji pinjam mangkuk saya yang basuh. Apa kena guna mangkuk ayun ni? Tak Pandai Pandai Ya aku pergi. Akak nak pakai sikit boleh? Pakai apa? Betul. Akak saya dah anggap akak macam akak saya tau. Tiba-tiba. Betul. Betul lah. Aku geram je tau hari ni. Dah lah pegang akak. Tua pula tu. Banyak tau red flag awak hari ni. Tak boleh kak, banyak red flag. Lepas tu kau ingat saya nak ejek akak ke apa ni? Red flag je ni. Oh my god. Aku unfollow kau balik. Jangan. Tak mau lah. Tak mau lah. Tak boleh saya kena tunjukkan mak saya. Mak saya minat akak, sumpah. Mak saya minat akak. Lepas tu cakap orang ni orang terai dia. Taklah. Maksud saya tu. Bapa saya tengok TV. Tua-tua tak ada TV awal. Bapa! Kau ni? Kau ni? Apa? Jangan. Akak suka makan durian? Suka? Suka? Jarah? Kejap kak. Allahu Akbar. Akak lupa sesuatu kak. Apa? Saya nak tunjuk kat akak benda tu. Apa? Astaghfirullahalazim kak, ya Allah. Apa? Kejap. Ya Allah, sabarlah. Sabarlah. Kamali. Hai! Apa? Tak, apa? Hah? Apa? Apa? Berapa Benda? lah? Beli. Ya. Saya kejap kah? Kejap saya dah tunjuk kat akak tau. Tapi saya takut akak marah. Apa? Apa je dia menekannya ni? Patutlah kena tinggal. Menekan. Kejap kak. Hajar Sebab aku end live ni. Saya kan boleh bergurau dengan akak betul. Saya bukannya orang tinggal saya. Get your fact right, okay?
Okay, I'm sorry. Sumpah demi Allah saya minta maaf Kak. Sudah. Okay, akak nak buat apa kalau saya akan nak maafkan saya. Saya tak nak buat Pelajar benda-benda. perahu boleh diundur. Pelajar kata dah lah baru first time pergi ni Leslie. Lepas tu Kak, sorry lah Kak. Saya minta maaf. Kejap Kak, saya kadang apa perbuatan kita tu tak dapat nak dimaafkan sangat. Okay Kak, diam sekejap. Bapak tengok belakang kau dengar tu. Tengok TV tu. Abang tahu tak ada abah ni kan? Kau diam lah. Kau ni serabut je. Aku pula tadi kakak lah. Apalah nak jadi best friend lah. Abang. Tak ada apa-apa. Diam lah, janganlah. Kau tahu dia tidur ni. Kau tengok. Sebab tu saya tak nak ajar dia main TikTok. Kau tengok dia main TikTok belakang. Kau nampak? Mana? Mana? Tu, nampak? Mana? Tu, rambut perubahan tu, nampak? Siapa? Abah. Abang! Kau diamlah, ya Allah Tuhan. Kau ni memang tak boleh buat kerja ke tu, Wak? Kalau buat kerja, Abang, apa TikTok malam bah? Dah pukul 2:30 pagi dah bah. Tak, dia tengok cerita Cina tu, kau tahu? Hari-hari aku nak beli cerita Cina tu, kau tahu tak? Tak, saya pandai barang tu, saya nak tunjuk kakak. Barang apa ni? Kejap Kak, aku boleh tunggu kejap. Tak, sekarang barang apa? Sabar boleh Kak, janganlah kena kapuk bising kau tu rumah ni. Barang apa? Tak faham sekarang mana barangnya? Dia seorang beli kenakan orang. Barang apa? Namanya? Sabar, ya Allah, ya Tuhan weh. Tak, sekarang ni mana barangnya? Ya, dah ambil dah, kejap. Mana? Allah menekannya, sabar, ke depan Ke depan. Shh. Sabar. Ya, dia title. Sabar. Benda lah. Sabar. Mana? Sekejap. Okay. Kebat. Okay. Saya duduk kat sini dah. Allah Akbar. Terpeluk juga lah. Kak. Okay. Kak, izinkan saya nak minum air sikit boleh? Tak boleh. Mana? Nanti nak minum, bagilah saya minum air sikit. Mana? Minum air lah. Mana barangnya? Barang apa? Mana? Oh, dia take sweet time dia minum air. Mana? Nak. Mana? Barang? Mana? Kau hajar hai orang tua. Abang FY. Okay, follow boy FY. Apa Kak? Saya minum air kan? Dia cakap saya minum air. Akak Isha, terima kasih. Saya cakap kasih minum air. Kenapa Kak macam marah saya sangat ni? Kenapa macam marah sangat? Akak jangan nangis. Akak, saya minta maaf. Akak jangan mampu menangis anak orang weh. Kak, saya abang ada, terima kasih. Saya tak ada macam nak sakit kakak, sumpah. Saya saja nak bergurau dengan akak. Memang aku akan follow kau lepas ni. Kau tunggu. Jangan follow saya Kak. Besok saya bagi mak saya tengok dulu. Lepas tu nanti follow lah. Akak Syamara, terima kasih. Ajar Memang kau orang Kak, saya cakap tu serang Kak daripada dulu Kak. Saya nak sangat live dengan Kak dan saya sangat berteman dengan Kak. Kita dah berteman dah. Lepas tu panggil orang tua. Siapa? Kenapa kata rasa? Dah tu minum air. Lepas tu tunjuk tulisan tu. Lepas tu tadi pun masa awal live tadi pun cakap pasal orang tua. Wajar. Saya minta maaf Kak daripada jual rambut. Sudah. Kak, saya betul-betul minta maaf Kak. Dah. Tak ada mana.
Okay, akak nak saya buat apa untuk akak maafkan saya? Tak pada, tak pada pada. Tak ada. Apa tak pada? Apa tak pada? Mana tak pada tu? Tak pada tu benda apa? Tak pada? Ha? Pada apa Tak payah nak minta maaf bagai. Apa tak pada? Tak payah. Apa? Bahasa apa tu tak pada? Alah, dah cakap orang dah. Hari ni saja dah nak dekat 10 kali dah cakap menyakitkan hati orang. Tapi saya ni nasib baik saya ni matang. Saya gelakkan aja. Akak tengok tak ada apa tu kak. Dapat nombor ni kat atas tu. Akak nampak tak? Apa? Akak, saya kena berterima kasih saya live dengan akak. Abang F5 ni bagi kat saya TTU kak. Gift paling besar dekat TikTok, akak tahu tak? Hello, saya dapat daripada Abang F1 tadi tu 5 singa besar, 2 anak singa, lepas tu yang universal tu 3. Apa cerita Abang F5 ni asal dia lebih daripada saya? Of course lah. Abang F5, kenapa dia lebih daripada saya? Tak boleh macam ni. Sebab saya orang tua. Awak tu budak lagi. Main RM50 je. RM1 pun cukup. Abang F5. Macam gini Abang F5. Macam gini, saya baru nak adjust Abang F5 kat akak Pasha. Bye. Hi. Macam gini. Abang, saya baru nak adjust abang ada. Mana abang Fai saya tadi tu? Ulah kalau panggil macam ni lah. Abang Fai kenapa Abang Fai bagi dekat dia? Dia dah panggil saya tua Abang Fai. Kalau macam ni lah. Abang F5 pun kalah ni, bukan F5. XYZ pun kalah. FY tahu tak dia panggil saya tua. Lepas tu dia kata aku kau dengan saya tadi. Lepas tu dia kata saya bising bingit. Lepas tu dia kata saya ni tak guna. Lepas tu dia kata saya ni dah kena tinggalkan. Abang FY mana? Timbang lah. Hey! Mana FYI tadi tu? Mana FYI? Nampak kan? Dekat sini, kita dah boleh belajar tau. Kita baik macam mana pun, kita akan kalah dengan orang yang Abang Fai dah bagi anak layan. Nak bapak layan. Ni bapak lain mana? Ha? Ni bapak lain ni ha? Kau nak bapak lain tak kau ha? Ni ha? Saya boleh jadi bapak lain, Abang F5 boleh jadi bapak lain ha? Dengki lah tu. Tapi kita dah nampak kan Dah nampak tak? Perempuan ni cepat berubah. Perempuan ni cepat berubah. Korang boleh tengok ha? Oh, laki tak cepat berubah. Dia bagi macam kita Laki dengan perempuan dia sama je. Baik laki, baik perempuan sama je. Cerita dia Abang F5. Tadi bukan kawan cakap nak kawan dengan saya ke? Tiba-tiba awak je gaduh dengan saya kenapa? Punca Abang F5 ni. Apa pula punca F1? F1 tu baik tau Abang F1. Abang Fi. Abang Fi tahu tak? Tadi kan dia marah-marah saya Abang Fi. Dia cakap kalau boleh bagilah dekat saya universal tu. Abang Mr. Gas. Wow, terima kasih. Dapat lion 2 ekor kau ada. Mana? Tu dapat tu, dia tak ada nama. Lion tak ada nama. Tak nampak pun. Abang Gas, terima kasih Abang Gas. Tipu tak Dia tu dah tengok nampak. orang punya, dia kira tu. Tak nampak pun tipu. Dapat, kita dapat. Tanya budak-budak ni. Tipu. Tak nampak. Tak ada. Kita lawan 2 nak? Okey, lawan Okay, kalau kalah buat apa? Abang Fan, Abang Abang Fai Fin, cakap pasal campur je. Okay, kalah buat apa? Abang Fi tolong saya tahu bagi saya menang tau sebab saya kan perempuan, tak anaya. Awak tahu tak abang tu nama apa? F5 nama Flying Kiss. salah. Famal Yazli. Ha? Nama dia Famal Yazli. Famal Yazli. Itu macam Kamal Adli. Bukan, nama dia Famal Azli. Kau ingat aku bongok. Lah dia ni. Okay, kita lawan enggak? Okay, kalau kalah. Kalah mestilah awak menang awak punya berapa banyak pula. Okay, kakak ada berapa?
Saya Ha. ada 102 je. Ya, aku tengok dia ada berapa Aku dah friend dengan dia, so aku boleh tengok dia berapa. Dia follow aku ke? Kurang ajar betul. Follow gila. Sekejap Akak ada 16k. Okey lah. Awak 60k. Mana ada? Sekejap saya Okey, tengok. jom. Okey, kalau kalah, kita main benda happy-happy je, Kak. Nak tak benda happy-happy? Korang bagi saya menang tau korang. Sebab dia dah banyak sangat dah followers. Lepas tu dia dah banyak dah dapat gift. Akak satu pun ni, guys. Jangan lupa follow saya lagi sikit lah. 1M lah. Lah. Saya follow awak lah. Awak ni kenapa ni? Okey, Akak. Okey, Akak accept je. Jangan banyak. Okay. Okey. Okay, guys. Kita kena menang. Abang-abang, kakak-kakak. Let's go everybody. Put your hands up right now. I will spin your DJ right now. I hope you enjoy today. Let's go everybody. Put your hands up and put the time screen. Let's go everybody. Put your hands up right now. Okay, let's go. Diamlah. Kita nak dengar suara dia. Kita beri dia. Kali 3 everybody put your hands up. Abang Eri, Abang Aziz, Edgar dan bercanda. Kita boleh menang, guys. Akak Syah Aliaya, Pina Dira. Abang Irfan, saya mohon Abang Irfan jangan masuk campur kejap je bang. Bagi saya menang sekali je. Kali kedua abang bagi dia menang. Kita kan lelaki bang. Alamak. Tak baik kau. Kau tak boleh buat macam tu. Sebab dia selalu nari. Takkanlah Syah nak nari. Kalau Syah nari kau semua bengsan kan lah. Janganlah, saya tak bagi dia menari lah guys. Kakak-kakak ni saya tak suka sebab dia pun dah berumur dah kan. Kita faham lah. Korang tak fair korang macam ni korang tak boleh lah macam ni korang tak boleh lah macam ni kan. Wah, dapat lion lagi lah. Dapat siapa ni? Oh my god, thank you. Korang Macam kita ni. tolonglah Fahamlah perasaan seorang janda yang ibu tunggal ni. Fahamlah kenapa nak kena menangkan lelaki yang Kuat dengan janda pula. tak ada kena mana. Cubalah ada Kuat dengan sikit. janda pula kau Cubalah ada sikit Apa cerita pakai pekerjaan janda ni? Cubalah cari ada ehsan sikit. Saya nak beli pampers anak lagi. Saya nak beli susu anak lagi. Jangan main lah. Saya bukan setakat saya nak kena layan dia ni. Lepas tu nak kena layan dia ni. Lepas tu esok saya syuting lagi. Lepas tu bila saya syuting nanti saya tak cukup tidur. Dia dapat menang. Apalah korang ni? Apalah salahnya kalau tiba-tiba bagi saya menang sikit kali je. Kalau dia je nak menang 24 jam. Semua nak menang. Siapa yang nak menang kita? Warung Berge. Semua yang nak menang ke perempuan. Pasal lelaki ni siapa nak bela tentang lelaki ni? Tahulah perempuan boleh bagi ni. Kita ni weh. Weh siapa abang Warung Berge tu kata? Wah, mula bau berada. Apa ni? Akak Syah ni tu tadi. Akak Syah lah. Apa ni? Korang tolonglah korang. Takkanlah dia. Korang serius lah korang tap lah Usha menang. Takkanlah dia menang lagi. Korang ni tak habis-habis nak asyik dia yang menang. Korang tak baiklah macam ni korang. Takkanlah kot dia takkanlah kot. Tengok lepas tu dia pakai topeng-topeng macam ni. Apa benda macam ni korang macam tu. Tak boleh lah macam ni. Korang tak fair lah korang ni. Lepas tu dia dah ada setup. Tak best korang main sini. Siapa nak menang kita? Abang Minako. Abang Minako tahu tak? Dia cakap apa ke Abang Minako? Dah kalah. Alah, jangan koyak kan? Abang cakap apa? Bahaya ni. Abang kan? Abang cakap apa? Abang cakap ni apa? Allah Akbar. Aku pun tak kuat lah macam ni. Oh, kalau macam tu awak lah menang. Tak payah main fikir pun tak apa kau. Macam mana? Weh, Tiong aku pun sekejap lah. Apa yang buat? Ni dah kira jackpot random apa ni? This is not fair. Guys, mana kita? Kita perempuan mana ni? Kita semangat perempuan. Hello guys. Beyonce pun mengangkat martabat perempuan. Apa ni perempuan? Janganlah support laki. Apa benda korang ni? Ya Allah, ya Tuhanku. Hai, kau jangan main macam ni.
Come on. Ya Allah, ya Tuhan ku, tap. Please. Ya Allah, tinggal 44. Tolonglah takkan. Alamiah bagus. Alamiah bagus. Ni kalau dapat jackpot abang aku ejam aku. Ejam aku. Abang Fi tengoklah macam ni. Janganlah buat macam ni kat Syah, Fi. Fi, tolonglah Fi. Fi je Abang boleh buat takut macam dia. menang, Fi. Fi, nanti kita kopi-kopi, okey, Fi, okey? Nanti kita kopi-kopi tau, Fi. Bukan setakat Fi je, sesiapa yang bagi gift, nanti kita pergi kopi-kopi, okey? Janganlah bagi dia menang. Jujur cakap saya Mana tak boleh pernah. macam tu Akak? Akak mana boleh? Akak mana boleh main rasuah macam tu? Tak pernah lagi saya buat fikir main dengan orang saya tak kenal siapa. Lepas tu tiba-tiba kutuk saya. Cakap saya janda lah. Cakap saya ni perempuan ni lah. Saya pun, saya kalah lah. Kak, saya ni bukan apa. Kalau akak nak menang, saya boleh je suruh dia orang support akak. Diam. Tapi akak buat Apa macam... ingat apa? Hebat sangat awak tu. Okey macam ni Kak. Saya tak hebat. Saya ni hamba Allah yang biasa-biasa bahasa Diam. Tak payah nak guna ayat. Tak payah nak berfalsafah kat sini. Akak kena dengar cakap saya lah. Akak dah kalah. Buat bunyi kuda 3 kali. Tak nak. Buat apa saya nak? Mentang-mentang saya kalah, saya nak kena cakap awak. Memang tidak. Buat bunyi kuda 3 kali. Lambut lagi. Buat bunyi kuda 3. Bau ni. Rasa bau tak? Ha? Bau tak? Bau kau makan durian lah tadi. Bau tak? Gentle bau berada ke? Excuse me. Lambut lagi. Kak jangan tekan sangat kat bau berada kat gentle. Lambut lagi. Bau berada kat bau berada. Lambut lagi. Kat bau berada kat. Habis tu kalau aku bau berada, kau bau apa? Ha? Bau baru. Ha? Astaghfirullahaladzim ya Allah. Tak payahlah nak pakai songkok. Ini semua propa politik tau, politik. Ni tak pernah nak jujur. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kak, kalau anda kata ni akak istighfar Kak, insyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Kak. Akak dah macam... Seriously korang, siapa-siapa yang pergi menangkan dia, especially siapa-siapa lah, perempuan ke lelaki ke. Ni perempuan tau, itu lelaki tau. Korang asyik nak menangkan lelaki je. Okay, akak, kita orang boleh tolong kakak akan menang bukan? Saya tak nak cakap dengan awak. Saya tak nak awak menangkan saya. Saya nak orang-orang ni pilih. Bukan awak punya, konon-kononnya apa, awak influencer lah. Yang kaya pun akan mati. So jangan takut untuk jadi miskin. Yang artis pun akan mati. Yang influencer pun akan mati. Semua pun akan mati. Hidup enjoy. Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dah settle tak masalah. Ni. Nak marah? Marahlah. Marahlah. Hentikan guru je baik-baik. Korang dah suruh aku. Saya ni dah berumur. Saya malas lah gaduh-gaduh dengan budak-budak macam ni. Biar. Gaduh lah. Nak gaduh-gaduh lah. Apa pasal perangai budak macam ni, so layankan je. Biarlah. Bagus lah tu perangai macam tu. Kakak saya minta maaf kan? Tahu pun. Saya minta maaf. Belum tentu saya nak maafkan. Akak maafkan tak? Biasa kata belum tentu saya nak maafkan. Akak, kita kenalah memaafkan orang. Janganlah tak maafkan. Sudahlah. Okey akak, saya nak tanya akak. Akak seronok tak kawan dengan saya? Tak. Kenapa kah? Akak cuba jujur. Sebab mula-mula awak macam baik. Lepas tu tiba-tiba awak kutuk saya. Lepas tu awak pergi menganjing saya. Lepas tu awak... Saya tak tahu. Saya rasa awak ni confused. Awak ni... Kamal! Terima kasih Kamal! Ada orang bagi gift kat saya. Nama dia Kamal. Abang Kamal! Terima kasih! Nama dia Kamal je. Lepas tu titik. Racun TikTok. Terima kasih! Adli, terima kasih. Tak, betul ada nama. Adli abang, terima kasih abang Adli. Abang Kamal, terima kasih abang Kamal.
Akak Yeya, terima kasih. Cik B, terima kasih. Aiman. Betul, saya cakap kena terima kasih kak walaupun satu ros. Betul. Salah ke kak saya berterima kasih dekat orang yang support saya? Betul? Saya tak boleh marah. Saya tak boleh marah, I tahu. Warung Mergik, terima kasih. Akak pernah makan kat warung Mergik kak? Diam. Kak jangan macam ni kak. Tak nak kawan dah. Minta maaf. Okay guys. Saya ni orang berkejaya. Saya nak tidur lah. Kalau akak dah main bak kejaya, saya tak ada cakap apalah. Saya kalah Abang. Saya orang yang memang biasa yang hanya live budak bodoh je live kat TikTok ni. Aku tak hina kau tau. Aku cakap aku berkejaya, esok aku syuting. Saya tak berkejaya dan Saya tak merendah-rendahkan siapa-siapa. Dia ni. Pandainya. Sakitnya hati aku. Ya Allah, subhanallah. Ya Allah, ya Allah, Tuhanku, ya Allah, ya Allah, Tuhanku. Subhanallah. Betul lah kan? Kalau dia kata dia cakap macam tu depan korang terasa tak? Macam aku terasa tu. Salah ke saya kata okey korang jujur pukul 3 pagi saya kata apa tahu dah lah malah kawan saya esok saya ada kerja nak kena bangun pagi. Apa? Itu nak terasa. Tak apa, saya faham je kak. Sebab saya cakap terus terang kak, direct saya cakap kak, tak semua orang akan respect buat live macam ni, meniaga kat TikTok. Tak semua orang akan respect. Dan saya rasa benda tu saya rasa ya akak berkejaya. Yang penting kau menang, kau diam. Tak apa kak, saya faham je kak. Sebab tak semua orang akan pandang baik lah kak budak-budak live ni kak. Saya okey je. Yelah awak buat duit banyak saya tahu. Terima kasih. Awak tahu tak berbezanya kita, awak berlive macam ni, bercakap macam ni, buat macam ni, dapat duit masuk. Saya kerja, saya dengan anak, mana nak apa, syuting. Kamal, terima kasih Kamal. Bang Kamal, terima kasih bagi train. Abang, terima kasih Abang. Saya faham kak. Tapi kalau akak cakap macam akak kerja, akak dapat gaji dan sebagainya kak, tak semudah itu kak. Akak cakap dapat gift senang dan sebagainya kak. Tapi saya faham je tak semua orang akan respect kerja macam ni kak. Tapi saya letakkan benda tu kerja. Kalau orang cakap saya lebih-lebih pun saya okey je. Saya tak rasa, don't worry kak. Saya okey je kak. Walaupun masalahnya ada aku sebut tak yang kau kerja kau macam tu, macam ni. Tak apa kak. Saya faham sangat kak. Dia ni pandainya. Ya Allah, Tuhan aku menyakitkan hati akunya. Saya sebenarnya tak ada apa pun. Saya tak terasa pun kak. Tapi saya nak test. Kak mana laki tadi bila anda kata nampak buat salah, terus minta maaf, betul? Perempuan tak ada pun. Tiba-tiba perempuan baran, marah. Tak ada pun cakap minta maaf. No. Abang Ali, terima kasih Abang Ali. Adakah tak itu kurang ajar bila orang nak cakap kau potong? Tak, dia bagi kat saya. Oh my god, thank you so much for the heart. Abang Ali, terima kasih Abang Ali. Abang 88, terima kasih Abang 88. Abang Tio. Cakap lah. Terima kasih banyak Miss Idayum, my baby Nell. Thank you Nia Irwan. Thank you for the treat. Thank you so much. Thank you Visitele. Thank you Visitele. Oh my god, thank you. Thank you PM sedap-sedap. Thank you. Oh my god, thank you for the hand heart. Thank you for the Oh my god, thank you for the wing. Thank you for the roses. Thank you for the all this. Thank you for the ice cream. Thank you for the I love you. Thank you for your awesome. Oh my god, side by side. Thank you. Thank you for the hat. Thank you. Thank you for the wing. Thank you for the finger heart. Thank you for the nasi lemak. Thank you so much. Thank you for the wheels. Thank you for the oh my god, galaxy. Thank you for the oh my god, thank you for the love glass. Thank you for the nasi lemak 38, 48, 150. Thank you so much. Thank you for the finger heart. Thank you for the roses. Oh, thank you so much. Oh my god, thank you so much. Thank you for the roses. Thank you for the roses. Thank you for the oh my god, there's a train. Oh my god, train. Oh ya Allah, takut. Oh my god, donut. Thank you. Oh my god, 100 roses. Oh my god, 200 roses. Finger. Oh my god. Yeah. Oh my god, guys. Oh my god. Yeah, enjoy. 你好，谢谢你。
nasi lemak. Thank you for the heart me. Thank you. Thank you for the for the money gun. Thank you. Thank you. Oh, thank you for the all this. Thank you for nasi lemak. Thank you for thank you for the Sabara. Biarkan perempuan takkan pernah kalah bersama kita, bos. Minta maaf pun jarang minta maaf. Bukan Syah Sero satu. korang tolonglah saya korang. Dia ni bully saya lah korang. Astaghfirullahaladzim. Janganlah macam tu, Kak. Kenapa Kak macam memfitnah saya? Korang dia bully saya lah korang. Korang tak Baik tu, nampak. Kak. Tak nampak tak dia pandai Baik tu, tau. Kak. Dia pandai Abang tau. faham dia. Okey, Tak Kak. pandai. Kita settle dulu, Kak. Boleh? Tak pandai dia counter balik. Tiba-tiba saya tengah cakap dia potong macam tu. Lepas tu dia cakap benda yang saya sensitif. Dia tak tahu apa yang saya sensitif. Tapi Yes. tak apa. Saya maafkan lah. Apa-apa yang jadi hari ni saya maafkan. Apa pun dia cakap saya maafkan. Saya anggap dia macam adik lagi. Tak orang kata tak matang lagi untuk bercakap kan. Tak menjaga hati orang semua tu. Tapi tak apalah saya. Comel dia kaki pada pendek lah. Pada hand Cik Ros. Alright. Thank you for the panda climb Putra. Halo, Kak. Assalamualaikum, Kak. Boleh kita Ya. berbual? Tengok tu, guys. Dia tak nak mengalah. Daripada tadi saya mengalah tau. Bila masa awak mengalah, bila saya tengah mengalah, awak pula buat saya sakit hati. Okey, kita cakap elok, boleh? Okey, Anak. mulai sekarang, Kakak. Tak payah nak buat suami. Oh my god, thank you dapat trip. Thank you Putra. I love you. Thank you Z. Thank you Yuska. Thank you. Thank you Z. Thank you Baby Mel. Korang thank you Kasha dah nak end live dah. So thank you for everything. Abang Fi, abang mana Abang Fi saya tadi tu? Abang Fi saya mana? Abang Fi saya mana? Dia bagi saya money gun. Thank you Eri. Thank you semua. Mana Abang Z? Abang Fi dah keluar ke? Kalau saya dia buat salah daripada ujung rambut saya, guys. Maaf. Abang Fi, Abang Fi, Abang Fi join lah. Abang Fi sekejap sebelum saya nak off Saya pun dah dah. elakkan. Jaga diri baik-baik. Semoga dimurahkan rezeki semua. Sebab maybe saya ni bukan orang yang berkejaya. So saya nak minta diri dululah. Saya pun macam rasa malu kak. Korang jaga diri tau. Nanti insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa balik besok. Okey, sebab saya kalau ada yang kata silap saya dengan siapa pun, saya minta maaf daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Kalau anda kata saya terkasar bahasa, saya minta maaf, salah saya banyak. Semoga semua dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan. Okey, kalau korang kenal Akak Ukasha Syairos tu, cakap kat dia, saya minta maaf kat dia tau. Korang spam je kat dia, kata saya minta maaf. Sebab kadang-kadang dalam kita bergurau dan terasa dan sebagainya, ada yang menusuk ke hati. Macam saya tak ada ambil ke hati dan sebagainya. Cakap kat dia, saya best sangat kenal dengan Akak Ukasha tu. Saya banggalah sebab dia seorang pelakon yang power. Bagi saya, yelah kita dah dapat berkawan dengan orang hebat ni kan. Okeylah. Kalau nanti korang kenal dengan Akak Ukasha, korang bagi tahu, saya cakap terima kasih tau accept saya live Macam awak tadi cakap dengan saya je. Saya macam tak dengar je awak cakap Oh, dengar kan? Tak adalah, sebab tadi saya cakap elok aku macam tak nak layan saya. Saya macam okey je. Tahu pun. Saya ni react apa yang awak dah saya respon pada apa yang awak react. Okay. Saya minta maaf Akak Akak, kalau anda kata saya ambil masa Akak terlalu lama, Akak nak rehat, saya minta maaf tau. So Kasha ada syuting. Okay, Akak syuting. Semoga Akak selalu dimurahkan rezeki, kuat menjadi seorang ibu tunggal. Semoga Akak selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan. Abang Kamal, terima kasih. Tengok tu aku baru nak Okey, tak Kak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, Akak elok Kak. Elok Kak. Saya cakap terima kasih Kak. Janganlah bagi gigi besar-besar guys. Jangan bagi besar-besar. Aku tak boleh. Saya kena cakap terima kasih. Okey Kak.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, up. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah Tuhanku, semoga kita semua diberikan kesihatan dan perpanjangan kepada diri kita sendiri, abang-abang, adik-beradik, mak ayah, semua muslimin dan muslimat. Dan semoga akak-akak, abang-abang yang support saya dan akak Ukasha, semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Semoga diberikan kesihatan yang baik-baik, semoga diberi jodoh yang baik-baik, semoga dihindari daripada orang-orang yang sangat dengki. InsyaAllah, semoga kita semua dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah seperti air zam-zam yang nak putus mengalir. Dan semoga kita semua dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. So ni Abang Irfan nak cakap dengan akak kot sini. Abang Irfan, tu. Bang. Assalamualaikum. Salam. Panjang sangat tu doa kau tu. Ya, panjang-panjang bang. Takut Tuhan tak ambil yang awal tu, ambil ujung. Siapa tu akak belakang? Ha? Adik ke? Adik. Salam kat dia. Tapi the best lah, Rin. Saya macam bangga abang, saya macam dapat live dengan akak ni artis kot bang. Ya. Yeah. Okay. Tapi congrats lah. Kau memang... aku rasa dalam Malaysia ni kau je kot. Acap pun kalah kot. Saya tunjuk je macam mana saya buat handle live ni. Ya ke? Akak jangan nangis kak. Kekal tenang. Kak. Hai semua. Ni Abang Irfan banyak bantu-bantu kat orang kat TikTok ni kak. Macam dia support orang-orang buat konten kat TikTok ni. Saya bawa Grab je, bos. Jangan macam tu bang. Iya, saya driver Grab je. Tapi akak jangan sedih kak. Okay? Kenapa dia nak sedih? Sebab saya nampak macam akak tengah sedih. Tapi kita layak sedih bang kan. Sebab dalam hidup kita ni kadang-kadang ada gembira, ada sedih. Macam tu lah. Okay lah, aku turun dulu lah. Okay baik. Jaga diri elok bang. Semoga murah rezeki selalu Sekejap. Abang Tiong, terima kasih. Akak. Okay, for the last one kak. Akak, saya doakan akak semoga akak dapat berlakon dengan baik. Akak still valid sampai masanya. Akak kuat, akak menjadi ibu yang kuat. Dan semoga orang yang akan datang semoga dapat menjaga akak dengan baik. Semoga akak menjadi keluarga yang bahagia. Okay, akak jangan sedih-sedih. Nanti kalau akak sedih, akak syuting, jiwa akak kacau. Betul tak? Macam saya, kalau saya sedih pun nanti saya live, saya tak dapat happykan orang. Macam saya suka happykan orang dekat live. Tentang kehidupan saya, biar je saya yang tahu. Okay? Awak tak payahlah bagi doa-doa yang sedih. Tak adalah, bukan sedih kak. Macam saya bukan ni orang yang baik. Tapi sekurang-kurangnya kita berusaha lah menjadi baik untuk orang. Macam tu lah. Ya kak. Sebab saya pun berapa kat mata orang, berapa orang, berapa ramai yang jahat saya dalam cerita orang. So inilah saya nak kena. Mungkin awak dengan saya berbeza kot. Apa dia kak? Mungkin awak dengan saya berbeza. Orang tak cakap sangat macam tak apalah. Ya kak, akak jaga diri elok tau. Sebab akak berlakon kak. Saya sempat lah ada teknik-teknik berlakon tu. Kan? Maksudnya kalau nak berlakon ni, apa yang saya tahu macam Abang Syairi Sam tu, kalau orang bagi watak kat dia akan buat watak tu dalam masa 2 bulan terus. Maksudnya dia tak berlakon pun dia dah buat watak tu, betul kan? Macam menjiwai watak tu kan. Maksud akak tak boleh stres-stres kak. Besok akak pergi kerja, ya Allah Tuhan aku, semoga aku dimudahkan segala urusan, semoga aku diberikan kesihatan yang baik. Kalau akak tak ada kesihatan, nanti akak tak boleh lakon. Macam tu lah. Sebab macam saya kan, macam saya ni tak tahulah, bukan saya manja tau, tapi saya selalu cakap mak saya, kata mak, macam saya dah berusaha yang sehabis baik tau, tapi macam mana saya nak buat kalau benda tu tak jadi mak saya cakap berserah macam kita dah buat yang terbaik, berserah. Tapi tak apa, akak dah macam penat tau, akak rehat lah. Ada masa nanti kita live lagi.
Saya akan jadi baik-baik Kalau saya ada salah silap dia punya Kalau awal saya sama-sama kalau ada salah gurau-gurau semua benda tu tadi tu saja je nak hype kan. Ya. So, Okey, jaga diri kak. Saya kalau ada kata terkasar bahasa daripada ujung rambut sampai ujung kaki, saya minta maaf. Kalau ada view-view yang kata cakap pelik-pelik pun, saya minta maaf daripada pihak saya. Jaga diri kakak. Bye-bye. Assalamualaikum kakak. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam kak. Terima kasih kerana sudi menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share.